Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Azhari bin Hassan, nombor matrik 283777, bersama rakan saya yang lain iaitu Abdul Hafiz bin Abdul Halim 283701, Cik Amiruddin bin Nozam 283715, Cik Nuruddin bin Muhammad Dahan 284100 dan Cik Muhammad Hanif Nawawi bin Aziz, nombor matrik 258631, akan membentangkan tajuk Reka Bentuk Inisiatif Peningkatan Kualiti untuk Organisasi Moden. Ia adalah satu presentation bagi subjek BJT NJ 3013, Pengurusan Kualiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid Azhari bin Hassan, nombor matrik 283777. Hari ini saya akan menerangkan mengenai reka bentuk inisiatif peningkatan kualiti untuk organisasi moden. Kualiti adalah asas kejayaan organisasi moden untuk memastikan produk dan perkhidmatan memenuhi atau melebihi jangkaan pelanggan. Namun, banyak organisasi masih bergelut dengan cabaran kualiti akibat kelemahan sistematik. Macam contohnya, reka bentuk tidak cekap, proses yang lemah dan budaya kerja yang tidak efektif. Dia sebenarnya ada 5 isu kualiti utama yang dapat kita ketahuilah, iaitu reka bentuk produk yang lemah, kekurangan proses dan prosedur yang bersuntuk, data pekerja tak cukup, penggunaan teknologi yang lama dan budaya perkhidmatan pelanggan yang lemah. Okey, bagi isu satu iaitu reka bentuk yang lemah, di mana organisasi dia tergesa-gesa untuk memperkenalkan produk-produk mereka tanpa membuat kajian secara menyeluruh yang menyebabkan dia tak ada kepadanan dengan keperluan pelanggan lah. Untuk cara-cara nak menyelesaikan masalah ni, industri tu kena laksanakan penanda aras. Dia kena wujudkan pasukan-pasukan yang bertujuan untuk merentas fungsi dan menjalankan satu prototipe dan membuat kajian awal untuk mengelakkan produk tersebut gagal. Assalamualaikum, nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Halim, nombor matrik saya 283701. Saya akan menerangkan isu yang kedua, iaitu kekurangan proses dan prosedur. Ketiadaan SOP yang mantap menyebabkan operasi tidak konsisten dan penuh kesilapan. Cara penyelesaian, melakukan analisis jurang, membangunkan SOP yang dikemas kini dan melatih pekerja secara berterusan untuk memastikan pematuhan standard operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiruddin bin Nozam, nombor matrik 283715. Di sini saya ingin menerangkan tentang isu yang ketiga, iaitu latihan tidak mencukupi. Tuan-tuan sedia maklum, latihan amat penting dalam sesebuah kerjaya. Latihan sekali saja tidak mencukupi dalam dunia kerja yang sentiasa berubah-ubah. Di sini, penyelesaiannya adalah amalkan model Cost Quality PAF, sediakan program LMS dan adakan bimbingan serta pensijilan berterusan untuk memperkukuh kemahiran pekerja. Jadi di sini tuan-tuan, saya ingin kongsikan pengalaman-pengalaman yang saya telah laksanakan sebelum ini, iaitu saya berkecimpung dalam industri padi dan beras. Di sini saya melihat, saya hari-hari akan turun padang ke sawah untuk melihat permasalahan daripada petani dan tanaman tersebut. Jadi di sini saya dapat mengumpul data-data, iaitu yang pertama sekali masalah penyakit, rosak, wabak dan bencana alam. Jadi di sini data-data tersebut saya dapat mengumpul dan membawa data tersebut masuk ke dalam mesyuarat untuk dibincangkan dan diselesaikan secepat mungkin. Jadi di sini saya ingin menunjukkan kepada tuan-tuan sedikitlah keadaan padi di kawasan saya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurdin bin Muhammad Dahan, nombor metrik 284100. Di sini saya ingin menerangkan berkenaan dengan isu keempat, iaitu mengenai teknologi lama. Sistem lama menghalang kecekapan operasi dan menambah risiko keselamatan. Di sini terdapat beberapa cara penyelesaian berkenaan masalah tersebut. Yang pertama adalah melaksanakan penanda aras teknologi, dan kedua membuat plan migrasi berperingkat, dan yang ketiga adalah latih pekerja dalam penggunaan teknologi baru untuk transformasi organisasi. Sekian penerangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Hanif Nawawi bin Aziz, nombor metrik 258631. Saya akan menerangkan isu yang kelima, iaitu budaya perkhidmatan pelanggan lemah. Budaya perkhidmatan pelanggan lemah ini berpunca daripada kekurangan komitmen terhadap pelanggan, melemahkan reputasi syarikat, dan cara penyelesaian dia adalah menggunakan model Serviqual untuk menilai kualiti perkhidmatan, empower pekerja dan bina budaya mendengar serta bertindak balas kepada maklum balas pelanggan. Jadi untuk kita meningkatkan komitmen terhadap pelanggan, kita perlu sentiasa memberi penekanan kepada pekerja untuk memberi maklum balas kepada pelanggan. Kesimpulan daripada isu kualiti adalah, untuk mengatasi isu kualiti adalah kunci kepada kelangsungan dan kecemerlangan organisasi. Pendekatan berstruktur seperti penanda arasan, SOP kemas kini, latihan berterusan, transformasi, teknologi dan budaya pelanggan yang kukuh perlu menjadi fokus utama. Untuk kita menjadikan sesuatu kualiti dalam organisasi itu, kita perlu sentiasa memberi SOP yang ketat, memberi transformasi, dan sentiasa memberi latihan yang berterusan supaya kualiti produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut menjadi kualiti yang terbaik untuk bersaing dalam perniagaan.